Hai, kembali lagi bersama channel Viral TV di mana viral, hot dan menarik. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share. Terima kasih. Teruskan menyokong channel ini untuk mendapatkan gosip-gosip panas terkini dari selebriti tanah air dan luar negara. Yes. Tadi tengok dokumentari. Selamat saya. Wih, hilang segala hujah-hujah aku nak malu kamera. Apa punya opening dah cantik. Aku tunggu dia punya. Tak, dia kelakar. Weh, macam mana? Tak, aku nak. Dah, Dia- loss of words lah. Sebab kita guna witness ni. Oh my god! Wajib batik ni. Abang, tepi lah bang. Kucing. Kucing mana? Pelan-pelan. Tadi, Ami dah jeling tau. Tapi demi korang, Dua, tiga. ya, dua pun. Ni kalau tergolek, laju lah pula. Wajib buat hal lah. Masuk air lah. Hujan mau terlalu banjir. Kenapa kejeling? Biasalah. Oh, because kejeling. Ibrahim tadi pernah naik kaji di WhatsApp. Skeleton ni pun. Aku memang lawan dengan kau. Keputusan belum lagi. 24 ni nanti dia akan bagi tahu bilakah tarikh keputusannya. Macam tu. Ladies first. 1 million? Weh, 1 million like. Aduh. Korang screen record tak? Penat Ami bawa korang ni. Level berapa? Level berapa? Keluar daripada TVI balik tu. I22. Level? Bawah. Dewan. Memang level bawah dia ni kadang-kadang. Kenyang sangat. Bagus lah. Ya. Jadi kau sampai habis tu? You record dah pula? Tak balik lah. Ha. Allah. Ada orang menjerit. Ingat tak dia kenapa? Ha. Apa dia orang sembang? Janganlah ni muka orang. Dia tetap memaki dari jauh. Tuan semua. Nah ni. Tengok. Oh, tengah buat vitamin ni. Mana? Tepi. Tengok kat sini. Okey, nampak. Dia boleh tahan pintu automatik. Dia boleh tahan pintu automatik ya. Okey, bye-bye. Terima kasih tu. Macam mana lah kau pergi sekolah dulu? Jangan pergi sekolah sebab Inilah hasil dia, tegak bentuk L pergi sekolah. jadi penuh dengan Yay. Mana? Siapa kau? Hah? Siapa kau? Pendapat raya. Mami, serius lah Mami. Awak siapa? Hai, Assalamualaikum. Saya lupa nak perkenalkan diri tadi. Belum berkesempatan. Saya peguam bela untuk hari ni. Peguam bela ke peguam bela? Peguam bela. Saya nak membela. Ni muka orang. Tengok, memahati je. Dia tetap memahati dari jauh. Tuan semua. Nah ni. Tengok. Awak tengah buat vitamin ni. Jam-jam. Mana? Tepi.
Dia bertahan pintu automatik. Dia bertahan pintu automatik. Sebab bila aku bila Tahu tak apa? Kan selalu pakai monitor. Aduh. dah dong apa ni? Datuk L ni apa dong sikit. Kalau Bella cakap dengan saya, Oh. semoga terima kasih. Datuk L Rasanya. Bukan Datuk L lah, korang salah dengar. Datuk S. Penat sikit je. Tapi okey je. Pergi tambah je. Statement Tuan Bella lebih indah berbisap. Itu. Ada lagu baru, Lebih Indah Berbisap. Maksudnya berpisah tu tak selalunya sedih lah. Lagi bahagia macam Bella, dia lagi bahagia. Lebih indah berbisap. Aku sudah tak mau bicara. Aku sudah dibuat siksa. Untuk apa ku seakan tiada lebih indah berbisap. Sebab dia lebih baik. Tapi macam masa kita dekat Indonesia, kat Jakarta, kita cakap why nak tukar je lebih indah. Saya tu tak tajuk lagu yang Indonesia. Okey, bagi clue lebih. Oh yang ni memang lebih baik berpisah. Kan? Tapi dia tak dapat. Oh ni yang you tukar last minute daripada berpisah ke something else. Siapa? Lebih baik berpisah, lebih baik. Bukan, baik kan. Ha? Apa sangat dia tak ambil tahu. Ish, janganlah macam tu. Tapi? Bila tahu dah? Oh lebih indah. Lebih indah. Jadi tetap kan selamatkan YB. Tak. Lebih indah berpisah. Baik tu macam biasa je. Sebab Bella rasa Kenapa indah cakap? sangat. Kenapa macam selalu guna perkataan baik? Lebih baik. Sebab dia baik. Tak ada kena ya. Heavy loading. Indah berpisah. Heavy loading. Walaupun banyak makan. Tapi Bella dia buat lagu tu kat Indonesia sebab dia sekali tengah dalam mood cadangkan kita semua tengok. Jangan. Tapi buat kedua bergaya. Okey. I minta maaf. Okey. Jelah. Wah. Dia nak cakap semua. Korang jadi apa? Ambil jadi botol air tadi. Paradise. Tak dengar. Jadi nyamuk. Korang jadi nyamuk tadi. Lebih baik. Wajib orang sangat baik. Semua orang cakap you kena gunting rambut. Sebab kali terakhir gunting rambut Bella yang maksa. Jack, tepi Jack. Jangan masuk Jack. Tepi Jack. So kena gunting rambut macam mana pula kali ni? Seorang lagi masuk. Minta rambut baru. Minta Bella dia rambut dengan 2002. Dia kalau guna rambut sini tak boleh. Ada ke? Bunuh je. Bunuh. Tak, okey nanti Bella bawa. Bila kan? Okey, nanti Bella bawa dia. Tepat tapi okey je. Nak gimana? Bella minta kerja, tak tahu dapat ke tak. Dah hantar dah. Boleh ke? Resume dah hantar dah. Dah hantar. Hari ni baju kurung tapi tak dapat lagi. Dia minta kerja sebagai Aduh Suria Hati. Okey.
Nak kacau, bila kena kacau balik. Jangan percaya yang Mak Ami. Resume, ya betul. Ya jawatan itu yang diminta. Matilah kau tahu. Sekejap I bagi balik kat Jack. Mana Jack? Perkataan doa ni. Siapa punya page? Ha? Siapa punya page? Kau punya? Oh main? Ha. Ya Allah. Tak tikus semua. Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Hari ini kita di bawah bumbung Rumah Keadilan yang Teragung, institusi Kehakiman di Putrajaya, untuk meneruskan proses rayuan saya. I look forward to have my day in court. Saya dan keluarga telah menunggu lebih 5 tahun dan melalui pelbagai jenis rintangan dan cabaran, tetapi alhamdulillah di atas berkat doa kalian semua, saya tetap dapat mara ke hadapan, berada di sini dengan iltizam yang kuat untuk membersihkan nama dan integriti saya tanpa menggunakan jalan politik atau jalan lain, tetapi untuk menggunakan institusi keadilan. So pray for us. Okay, bye guys. Share like ni, share like dengan semua orang, dengan kawan-kawan. Untuk saksikan PCY di Syed Saddiq. Kejap. Sekejap. Tengah-tengah Baby tengah sikit Baby. Kiri sikit. Sini sikit. Center. Okay, boleh. Kita dah one by one. Allow everyone to set up first. Ya, Baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tachahau, Ibadi Artimi Marka, Satsri Akal. Saya nak mulakan selanjutnya ini dengan sedekahkan doa kepada Allahyarham Tun Abdullah Badawi, mantan Perdana Menteri Negarawan Malaysia. Al-Fatihah. Dah tak nampak lah kondisi game ni. Hari ini kami semua berada di bawah bumbung Rumah Keadilan yang Teragung. Bumbung yang sama di mana Allahyarham Tun Abdullah Badawi berjaya membawa 3 reformasi institusi kehakiman yang sangat besar, bermakna dan yang masih dirasai pada hari ini. Sebelum saya ulas tentang kes saya rasa saya terpanggil untuk kongsikan jasa beliau. Walaupun saya tidak dapat untuk mengenali beliau secara peribadi, tapi sebagai salah seorang rakyat Malaysia menciptakan sistem perundangan negara, jasa beliau ini akan wajib dikenang sampai bila-bila masa. Ada 3 reformasi yang beliau berjaya bawa bumbung keadilan teragung ini. Yang pertama adalah untuk mengurangkan campur tangan politik ataupun kuasa Perdana Menteri dalam proses pelantikan hakim. Ini dibuat pada tahun 2009 melalui Suruhanjaya Pelantikan Hakim dikenali sebagai JAC, Judicial Appointment Committee, di mana sebelum reformasi tersebut kuasa melantik itu sangat kuat berada di tangan institusi politik, tetapi selepas itu dikurangkan. Ini perkara yang sangat bermakna dan saya berharap akan ada banyak lagi pemahaman yang sama seperti yang telah dibuat oleh Allahyarham Tun Abdullah Badawi. Yang kedua adalah untuk membetulkan kezaliman yang dilakukan ke atas mereka yang dizalimi pada tahun 1988, sebelum saya lahir lagi, iaitu Saleh Abbas dan beberapa pimpinan kehakiman yang tertinggi yang sebelum ini dipecat, yang ditindakan. Tun Abdullah Badawi yang membetulkan keadaan dengan memberikan pampasan, dengan membuat satu majlis untuk memberikan permohonan maaf yang terbuka. Ini adalah perkara yang sangat besar dan bermakna kerana menunjukkan bahawa dia mengiktiraf kezaliman yang berlaku sebelum itu dan ingin membetulkan keadaan. Dan ini perkara yang saya dan kepala dasar lain perlu sentiasa ingat dan mendalami supaya kesilapan yang sama tidak akan berulang lagi. Dan yang ketiga dan yang terakhir, ini cerita yang agak peribadi, sangat bermakna yang dikongsikan terus. Saya rasa rakan-rakan media mungkin terlepas, tapi boleh tengok di Instagram rasmi page saudara Kalimullah. Kalimullah ni sebelum ini, mungkin saya tak pasti kalau kawan-kawan media Prima atau NST ada di sini, merupakan chief editor bagi NST dan salah seorang sahabat baik kepada Allahyarham Pak Lah, dan juga saudara Khairi Jamaluddin yang masa itu merupakan pegawai kanan bagi Allahyarham Tun Abdullah Badawi.
dalam perkongsian Chief Editor NSE ni, saya rasa pada tahun lepas di Instagram page beliau, dia berkongsikan bagaimana Allahyarham begitu menghormati musuh politiknya terdekat dan mengamalkan the rule of law, sistem keadilan tanpa campur tangan. Dia berkongsikan pada tahun 2004 apabila sudah ada kata-kata bahawa masa itu pada masa tersebut Yang Berhormat Perdana Menteri kini pada masa tersebut Pembangunan Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang diadili di peringkat mahkamah tertinggi yang sudah dikatakan bakal dibebaskan, dan ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab memohon Allahyarham Pak Lah untuk campur tangan dalam kes tersebut. Tapi Allahyarham kata dia tidak ingin campur tangan kerana dia takut kepada Tuhan dan dia menghormati institusi kehakiman. Dan perkara itu saya rasa perkara sangat bermakna dan dia menunjukkan bahawa Allahyarham Pak Lah merupakan seseorang yang menghormati dan mengamati sistem perundangan negara. Dan saya rasa as a politician myself, as a young politician, I can only wish and dream that will have the moral conscience like Allahyarham Tun Abdullah Badawi, and I hope that many others will share the moral conscience and integrity Nenek Pak Lah. So itu sedikit perkongsian daripada saya bagi kes rayuan pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan juga yang di luar yang tidak putus-putus memberikan doa, solidarity. Saya terhutang budi kepada kalian semua. Dah 5 tahun menunggu. Bulan lepas kita berada di sini, ditangguhkan lagi. InsyaAllah pada hari ini semua akan berjalan dengan baik. Dan saya meletakkan nasib saya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala dan sistem perhakiman dan perundangan negara yang saya hormati dan amati. Okay. Tak maaf sebab nak perlu masuk. Terima kasih. Assalamualaikum. Korang yang sempat tengok tadi itulah DPP yang hari tu. Tak tahulah, tengok gaya macam sihat walafiat. Kita doakanlah kesihatan yang baik untuk pihak DPP. Jangan tak baik. Okey, insya-Allah. Siapa? Janganlah goyang-goyang Azim. Kan? Dia tangan tak bedung lah. Peganglah elok-elok. Orang lain pegang elok tangan. Ini dia macam naik roller coaster. Padahal benda senang je pegang. Mana ada lapar. Saya bagi makan cukup. Oh, dia goyang-goyang. Okey. Dia goyang-goyang memang dia kena lah. Dia buat apa lagi? Hal nanti dia orang kata kau goyang-goyang. Dah tu tadi Banana Man orang tu ajak selfie kan. Dia joget tadi. Pegang kamera pun joget-joget ke? Nak pegang. Korang janganlah buat kantoi. Tak, sebab saya pegang dua phone tadi. Jadi sekarang dah okey. Ni bas lah ni. Okey, view ni okey tak? Kalau jet drag belum jalan. Tapi jalan 8.20 jalan. Oh, 8.50 je nanti. Pukul 8 dia dah block up. Halo. Assalamualaikum. Oh, nampak lagi. Oh, abang. We stick cats.